Polis menjalankan siasatan berhubung rakaman suara didakwa mirip seorang pemimpin politik di Perlis dipercayai mengandungi kenyataan berunsur fitnah penipuan. Dia termasuk penghinaan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauzia almarhum Tengku Abdul Rashid menerusi aplikasi TikTok. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Muhammad Rodi berkata pihaknya telah menerima laporan berhubung perkara itu daripada Setiausaha Pemuda UMNO bahagian Arau, Hazlan Harun. Pemimpin itu membuat laporan sekitar jam 5.30 petang semalam selepas beliau menonton video itu kira-kira jam 11.30 pagi yang memaparkan rakaman suara berkenaan. Ujarnya, kandungan rakaman itu telah disebarkan secara terbuka menerusi beberapa platform media sosial. Malah ia mengandungi maklumat yang tidak benar serta boleh menjejaskan maruah, reputasi dan institusi Diraja Negeri Perlis. Bagaimanapun katanya, siasatan masih dijalankan termasuk menentukan seksyen bersesuaian di bawah pertukan undang-undang terbabit. Sementara itu, Setiausaha Pemuda UMNO Perlis Ahmad Nazrin Abdul Aziz menegaskan laporan polis berkenaan bukan bermotifkan politik. Beliau merangkap pemangku Ketua Pemuda UMNO bahagian Arau berkata ia sebaliknya dibuat atas dasar tanggungjawab moral dan semangat mempertahankan sistem raja berperlembagaan.